Bersama host macam biasa. Hari ni trip kita akan pergi ke mana? Tahu lah, ke mana? Pergi Aceh. Aceh. Pergi Aceh selama 5 hari 4 malam. Pergi Pulau Sabang. Basically, sebenarnya kita orang nak boarding. Kita start boarding pukul berapa? Flight pukul 4.20. So, biasa 30 minit awal kan? Sejam macam tu kot. Sejam takkan sejam. Tak tahu lah. Setengah jam 40 minit. So, dekat 3.50, 3.45 macam tu lah. Kita boarding. Gate mana tengok? Gate macam L16. L16. Okay, kita orang dah lepas semua benda-benda yang kena check barang-barang ni. Sekarang nak cari gate. Lepas tu tunggu lah sampai boarding time. Kau tengok ada jalan. Sampai di Aceh. Sudah lepas immigration dan sekarang tengah menunggu, tak tahu lah tunggu apa. Tunggu supir. Okay. Good morning. Baru bangun, baru start subuh. Tapi kita tengah stay kat apa namanya? Grand Mahoni Hotel lah macam tu lah. Tak masalah tak. Sekejap. Masuk lah. Kita orang selepas ni siap kemas, lepas tu gerak ke ferry nak pergi Pulau. Betul. Itulah kisah dia. Semalam sampai airport kita naik naik taksi. Terus sampai sini tak buat apa pun. Makan-makan terus tidur. So pagi ni baru kita akan pergi ke pulau naik ferry. Sekarang kita kat apa? Kat Port Ulay Welly. Pelabuhan Ulay Welly. Yalah, ibu tahu macam dah sebut dia. Right there. Kau tak nampak tak apa? Tak nampak jauh. Pelabuhan dalam perjalanan ke Pulau Sabang berada lebih kurang dalam 15 km daripada port ni. Kita naik ferry laju lebih kurang dalam 40 minutes. Kalau naik ferry lambat dalam 1 jam 45 minit. Ferry laju dia tak bawa kereta. Kalau ferry lambat dia bawa kereta, dia bawa motor 5 orang. So ini benda kita dah beli lah. Tapi bukan sapan betul lah. Probably ada benda lain nak pasti. Next. Jai man, abang. Jalan tak boleh makan. Tak, dia kata kalau nak makan kat luar. Kita dah sampai Sabah dulu. Kita dah sampai dekat port ferry, pelabuhan ya, port. Mana cakap pelabuhan tadi? Sekarang kita bukan yang tadi tu, yang dah gigit tadi. Testing. Dia gigit. Sudah. Sedap. Okay. Ini nama dia Pulut Panggang. Kalau kat Malaysia lah. Sini tak tahu nama dia. Menyak. Dia tak diisi pun kat dalam. Tapi rasa dia rasa pulut panggang. Unik. Please
get ready to board the ship. Thank you. Morning. Sekarang kita berada di atas feri. Apa nama dia? Express Bahari. Express Bahari. Maksudnya apa tu? Feri yang cepat. Dia dulu. Okey. Jadi mau beli sate kerang berharga RM20,000. Bermakna berpaket RM3. Sate RM20,000 dan RM3. RM6 lagi. RM6. Tiga. Ya. Kira RM20,000. Sedap juga rasa dia, bukan sate kerang, dia macam rendang kerang. Martabak masih panas-panas. Martabak telur. Macam dia jual. Kita kat mana? Kita dekat Pulau Sabang. Pulau Sabang ni dulu dia panggil Pulau Wei. Tak tahu tak asal dia macam mana. Pulau Sabang ni dulu millions years ago is actually a part of Aceh. Tetapi pada masa tu ada eruption, gunung berapi menyebabkan sebahagian daripada gunung tu runtuh. Jadi pergi dari laut, tinggallah Pulau Sabang dan beberapa pulau lain. Ada lagi satu pulau paling hujung namanya Pulau Rondo. Tapi tak besar, kecil je pulau tu. Sekarang ni kita berada di Ujung Karang nama dia. Secara aslinya ada tumbuh karang, tapi air lautnya sudah rendah. So tumbuh karang tu maintain di atas permukaan. Jadi kita datang untuk tengok tumbuh karang di tepi beach. Okay, bye. Asalnya ialah kompleks tempat pertahanan Jepang pada suatu ketika dahulu yang terletak di daerah Ujung Karung, Kecamatan Sukajaya. Lokasinya lebih kurang 12 km daripada pusat kota Sabang. Jadi akhirnya sekarang dijadikan tempat wisata pelancongan pusat. Sekarang kita dekat apa nama dia? Benteng Anoi Hitam. Benteng Anoi Hitam ni dia digunakan ni style cerita apa? Nama macam yang tadi kan? Cerita. Dia digunakan oleh orang Jepang. Untuk apa? Untuk benteng. Juga oleh Jepang untuk menyimpan barang-barang milik Cina. Lepas tu kat depan ni, dalam benteng ni ada apa? Mariam. Panjang 3 meter. Mariam. Mariam 3 meter. Okey. Kemudian 3 meter.
settle brunch. Baru minum. Ya brunch kan? Dah settle, kita gerak dulu. Kita makan lain apa yang tempat? Aceh Heritage. Itulah Aceh Heritage Village. Ya. Aceh Heritage. Dekat Freddy's. Sini lah nama dia. Freddy's Sabar. Freddy's Skywalk. Wow. yang kelima kita untuk hari ini. This is our first day in Sabang. So hari ni kita walap semua tempat. Lepas ni kita nak pergi ke satu tempat untuk tengok sunset. Kilometer 0. Di tempat apa? 0 meter. 0 meter ya? 0 meter. Nol of Indonesia. Basically dia tempat yang titik paling hujung barat. Kan? Barat kan? Oh ya guys. Situ dah lebih kurang. Sekarang kita dekat kilometer 0, iaitu titik paling utara ke paling barat sebenarnya? Paling utara apa tu ni kan? Ni ajak sabar, ni bangunan dia. Kilometer 0. Paling barat. Kan makan apa, tunjuk sikit makan apa? Ni pisang goreng. Pisang. Tapi kau sikit tu tak apa. Ni pun dah kat Korea. Ni rojak. Kuah rojak. Yes. Kau. Tuntas. Tu titik kilometer 0, nampak? Kilometer 0. Tapi nak hujan masalahnya. Nak hujan, tak ada sunset lah. Sebenarnya datang untuk sunset, tapi nak hujan. Ni nampak juga. Kat sana. Tak. Ni nampak macam apa? Banyak lah macam cahaya turun daripada awan. Wow. Kat tengah tu kita buka. Kilometer 0 Indonesia, tapi dia panggil kilometer 0. Kita dah settle makan dinner tadi. Masalahnya
Tadi pulau ni blackout sekejap. Jadi Sekejap. itulah tak sempat nak record. Lama gah blackout. Dia bukan lama tau. Dia macam blackout on. Tapi nak buat So dah settle makan, dah settle dinner dan aktiviti hari ni pun dah settle. Sekarang masa untuk balik hotel dan berehat. Sebab esok adalah hari yang penting. tak best. Nantikan apa yang berlaku esok. Tiba. Okay, ni part 1. Bye bye. Goodbye guys. Itulah. Itu je lah yang The ending. untuk hari ni. Hari ni punya hari ni punya aktiviti dah settle. Dah kenyang, balik tidur. Jumpa esok pagi. Okay, lepas tu kita kat sini buat part 1, habiskan, bagi diorang tunggu 5 bulan. Lepas tu baru post second part. Okay, bye. Bye.